So macam yang aku tahu, yang kau sendiri tahu, aku shoot kau dengan Harry kan, first content. So which is kira sekarang ni kau boleh progress kau punya YouTube juga. Tapi bila aku tengok kau macam tidak benda apa-apa pun untuk kau mau do untuk YouTube kau. Kau nak verify apa semua, kau dah double check apa. Adakah kau kurang effort untuk mau bagi kerjasama dekat Harry? Okay, saya jujur dekat sini. Demi menjawab soalan Irfan, saya jujur cakap orangnya bukan nak jadi YouTuber pun. Saya minta maaf dengan Abang Alin, Kak Bella sebab cakap macam tu. Saya lebih kepada orang yang suka jadi follower. Faham tak? Saya bukan bersifat leader sangat. Jadi saya pun orang yang tak tahu apa-apa tentang YouTube. Jadi saya masih baru-baru, betul-betul baru dan baru nak minat YouTube ni. Jadi saya kena ambil masa kejap. Maksud saya verify tu macam mana, apa semua macam tu lah. Jadi sekarang saya dah ada sedikit progress. Konten pertama saya pun dah siap shoot dan tengah edit. InsyaAllah keluar esok. Alah, bukan boleh ni pun nanti dah Tapi dah bukankah keluar, itu Azan cakap kat sini, Azan dah sediakan 15 konten? itu saya memang saya menipu. Siapa sanggup percaya? Tak adalah, saya bergurau. Boleh saya menyelit sikit? Boleh. Irfan cakap pasal kerjasama tadi, ada cakap pasal mungkin Azan tak bagi kerja. Ada mic sini. Berapa mic? Tapi bagi saya, Azan bagi kerjasama yang baik lah. And then dari segi lawak pula, lawak ni bagi saya dia lawak gila sebenarnya. Dia lawak gila, cuma dia pemanasan enjin. Dia masih dalam pemanasan enjin sebab baru masuk permanent. Betul. Okey ya, Azan okey.